Alhamdulillah, syukur, terima kasih ya Allah. Seronoknya saya bila gold bar sampai 65 gram satu dinar 5, walaupun pakai duit barang kemas, tapi saya syukur sebab saya boleh fungsikan barang kemas saya. Terima kasih sangat-sangat. Belum sampai 3 bulan pun saya dah ada segram 100 gram, walaupun darah nul, dia tetap gold bar saya. Terima kasih banyak-banyak Abang Bekam sebab selalu tunjuk ajar saya, walaupun saya tak pandai banyak kali saya tanya, AB tetap tunjuk ajar saya. Moga AB, Abang Bekam lah, diberkati, diberikan rezeki berlipat ganda serta dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya Rabbil alamin. Okey, so sekarang ni satu sahabat dealer daripada Melaka juga. Ini ada barang kemas. Lepas tu dia kata macam mana nak gandakan gold bar dia, tambah gram dia menggunakan barang kemas dia. So abang tanya dia, ada masa nak urus Al-Hanu? Dia kata ada. Okay, teknik dia adalah abang suruh dia beli 1 gram. Sebelum tu dia masuk Al-Hanu barang kemas dia, dapat duit daripada barang kemas dia tu, dia beli 1 gram dengan MAA, dia join dealer lah. Lepas tu barang kemas tu masuk balik Al-Hanu, dapat duit, tebus barang kemas dia. Okay, lepas tu gold bar 1 gram tu dia tebus satu setiap bulan sampailah habis. Inilah kaedah kita gandakan emas menggunakan teknik tebus keluar sebahagian menggunakan barang kemas. Teknik kaedah ni pun ramai abang buat juga, tim-tim abang buat juga kat Melaka ni, dekat dengan dealer abang, alhamdulillah ramai juga buat. Tapi apa-apa pun kita kena ada matlamat, kita kena ada pendapatan simpanan nak tebus balik emas tadi. Okey, apa-apa pun like, komen dan share. Akhirnya dalam sunnah pasti ada kejayaan. Yes.